Vietnam akan tertekan kalau isu 7 warisan lulus. Bukan Vietnam saja guys. Konoha pun tertekan. दिनकै आशा गरे kepada semua yang dok kata Malaysia kena ban, Malaysia kena ban. Just nak bagi tahu pada anda semua baru-baru ni dekat Transfer Market. Tak tahu Transfer Market tu apa, pergilah cari sendiri. Transfer Market dah pun update balik. 7 pemain warisan dah pun ada bendera Malaysia balik dan